Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Muhammad Syaibadi, pelajar PISLP 9 Ogos 2024-2029. Hari ini saya akan menemu ramah seorang penjaga, iaitu penjaga kanak-kanak berumur 2 hingga ke 6 tahun. Jadi puan boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Siti Rohana binti Masjid. Saya mengasuh umur budak dari 5 tahun 5 tahun ke bawah. Jadi puan mengasuh berapa orang anak-anak? 5 tahun ada 3 orang. 5 tahun 3 orang. Lepas tu setahun 3 bulan, 3 tahun 9 bulan. Baby 9 bulan. Okay, jadi soalan pertama saya adalah, adakah puan perasan sebarang perubahan ketara pada ketinggian atau berat anak jagaan puan baru-baru ini? Puan boleh ambil mana-mana contoh salah seorang ataupun semua sekali. Perubahan berat badan ke, ketinggian ke? Berat badan ada yang 3 tahun tu lah berat macam di tengah lasak. Jadinya makannya macam Kurang? Main-main lah. Nasi ikut kalau dia nak, kalau kita paksa bagi dia tak nak. Kalau dia minta kita bagi. Lagi yang 9 tahun, 5 tahun? Yang 5 tahun tu dia balik sekolah, dia perah 5 tahun. Balik pukul 12 baru datang sini. Jadi petang lah baru dia makan. Sebab dia balik dulu tidur. Petang sebelum dia balik tu baru dia makan lah. Jadi selera makan dia okey? Okey lah. Makan lah. Makan ikut budak-budak lah. Kalau ikut ketinggian mereka? Biasa, okey. Berat badan biasa. Okay, normal. Okay. Jadi sebab puan ada menjaga dalam 2-3 orang kanak-kanak ni kan, macam mana puan boleh gambarkan tahap tenaga mereka? Sebab mereka kan masih kecil, masih dalam proses untuk membesar. Jadi macam mana puan nak gambarkan stamina mereka? Tenaga mereka tu aktif. Maksudnya memang dia main dalam rumah je, tak bagi dia keluar. Maksudnya memang walaupun dia aktif pun, dia aktif kat dalam rumah, tak bagi dia main kat luar lah. Jadi kita boleh kawal dari dalam rumah lah. Kalau puan kata mereka main dalam rumah, apa contoh aktiviti yang mereka main bila? Tengok TV, dia main kawan-kawan dia, main barang-barang mainan. Maksudnya mereka bergaul antara 5 ke 3 tahun. Dia main sama-sama lah. Main sama-sama. Okay. Jadi soalan seterusnya, bolehkah puan gambarkan bagaimana anak-anak jagaan puan ini melakukan aktiviti pergerakan seperti berlari, melompat, sebab kan ada yang 3 tahun, setahun. Jadi macam mana perkembangan puan lihat dia mula belajar menulis ke, mula belajar jalan, melompat, cuba melakukan aktiviti yang agak lasak lah orang kata. Okay, lompat naik atas meja, nak terjun ke bawah tu ada. Tapi kita marah dia. Okay, lepas tu tak ada buat lah. Lepas tu besok dah buat lagi, kena pantau jugalah. Panjat atas meja nak terjun, panjat atas kursi nak terjun, takut nanti jatuh tercedera ke apa ke kan. Jadi anak-anak jagaan puan ni ada melibatkan diri dalam aktiviti sukan ke ataupun nak buat aktiviti yang lain? Tak ada. Setakat ni tak ada. Yang sekolah 5 tahun tu pun sukan kat sekolah. Macam sukan nikah macam tu. Okay. Jadi anak-anak jagaan puan ni mereka suka tak untuk mengendalikan tugasan yang memerlukan pergerakan kecil, macam dia bina blok ke, main Lego ke? Ada yang mana-mana kecil tu. Kadang-kadang dia orang bawa mainan yang macam jantung Lego-Lego. Yang apa benda yang Lego besar-besar. Yang besar-besar. Jadi mereka main-main susun-susun benda tu lah. Sama-sama dia yang umur 3 tahun dengan 5 tahun. Dengan setahun lebih tu lah. Main. Jadi kalau yang dia orang main tu, yang biasa 5 tahun tu dia akan sertai sekali ataupun jarang lah. Jarang. Sebab yang 5 tahun tu dia macam dah besar sikit. Dia macam main hal-hal dengan yang budak 5 tahun. Jadi dia yang 5 tahun tak terlalu main dengan perkara-perkara kecil macam tu. Okay. Seterusnya, berdasarkan perhatian puan, macam mana puan nampak anak-anak jagaan puan ni selesaikan satu-satu masalah? Maksudnya mungkin mereka menghadapi masalah yang mungkin pada kita bukan masalah, tapi pada mereka masalah. Macam mana puan nampak dia selesaikan? Maksudnya macam dia nampak barang dia terjatuh ke, macam mana puan nampak perkembangan dia untuk selesaikan masalah tu? Dia macam ambil benda terjatuh, dia ambil sendiri. Macam dia nak susu, dia minta
Dia minta jangan nak susu, macam nak makan dia minta nak biskut ke apa roti ke dia minta dengan kita kan. Jadi yang minta ni lingkungan umur yang 3 tahun. Kalau yang umur 10 tahun tu kan dia punya reflex adalah menangis ke? Menangis. Kalau dia nak susu menangis. Kalau dia nak macam nak tengok orang makan, dia nak bagi dia makan, dia menangis dulu. Dia menangis lah kan sebab dia baru nak cakap. Jadi untuk yang tahun ni refleksi dia adalah menangis kalau dia nak apa-apa. Okay. Lepas tu seterusnya apa kaedah yang puan gunakan kalau puan nampak anak-anak jagaan puan ni dia macam cuba nak belajar benda baru, macam dia nak cari sesuatu yang baru, macam nak teroka benda baru, apa yang puan dorong ke puan macam dia nak buat macam macam mana yang cakap ni, macam yang takut yang macam mencederakan dia tu, kita marahlah dia, tak bagi, jangan itu, jangan ini. Lepas tu dia nangis lah. Dia pun marah sebab dia minta apa yang dia nak tu kita tak bagi, takut bahaya kat dia ke apa kan. Kalau yang mereka nak cuba tu benda yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, kita cuba bagilah. Maksudnya kalau macam dia minat untuk baca buku ke, minat untuk menulis, kita bagilah. Kadang yang 5 tahun tu dia bawa balik buku, pensel. Kadang yang 3 tahun tu dia mengacau nak juga kan. Kita bagi buku lain kat dia. Maksudnya kita tak kisahlah, bagi je lah buku apa-apa pun dengan pensel ke kat dia. Jadi dia tak kacau. Jadi kalau yang macam sebab puan ada jaga yang 5 tahun, kalau puan kata tadi dia bawa balik buku kan, puan boleh lihat tak betapa maksudnya tahap fokus dia ke untuk buat kerja tu? Tengok dua orang tu macam okey lah, tanya dia ni apa dia boleh jawab dah. Warna ni, warna apa dia tahulah warna tu warna apa, merah ke biru ke, dia tahulah. Maksudnya mereka boleh buat sendiri. Dia faham yang dia cakap. Dia faham dan dia pun boleh buat dengan bantuan puan dan jadi bantuan puan. Okay, soalan seterusnya. Anak-anak jagaan puan mesti ada rakan-rakan yang dia berinteraksi kan selain daripada kat dalam ni, maksudnya yang puan jaga, kawan-kawan luar dia. Jadi macam mana puan boleh gambarkan interaksi mereka dengan rakan-rakan yang sebaya? Dia bermain bersama. Cara dia bercakap ke, bersosial, dia bermain. Kalau bawa pergi taman ke, dia main tu dia macam main sama-sama lah. Walaupun dia tak kenal, dia pergi dekat orang tu. Kadang-kadang orang lain yang pergi dekat dia, bawa dia main. Ini peringkat umur 3 tahun. 3 tahun. Kalau yang 1 tahun 3 tahun ke yang 5 tahun lah. Yang 1 tahun tu tak ada bawa. Sebab yang biasa bawa yang 3 tahun tu. Jadi kalau yang 1 tahun tu dia bergaul antara yang dalam rumah lah. Okay. Dekat luar pun tak ada bawa main. Okay, jadi cara dia bergaul, maksudnya kalau cara dia komunikasi dengan rakan-rakan dia yang sebaya tu, maksudnya okey je lah, tak adalah jerit semua. Tak ada, cuma elok je lah tengok TV, tak ada macam buat orang ni ke, buat orang tu, tak ada. Tak ada. Gurau-gurau biasa je lah. Maksudnya umur 3 ke 5 tahun ni dah boleh cakap lah. Dah boleh cakap dengan lancar lah. Kalau 3 tahun dia ada yang pelat juga. 3 tahun. Tapi kita faham lah. Kanak-kanak yang awal usia lah. Pelat dia tu kita faham lah. Macam dia minta apa tu, dia minta tu kita faham lah dia nak apa kan. Okay. Seterusnya, sejauh manakah puan yakin dengan keupayaan anak-anak jagaan puan ni? Contohnya macam yang 5 tahun tu dia ada nak masuk satu pertandingan baru ke, puan yakin tak dia boleh maksudnya puan yakin tak dengan dia ke, macam mana ke, macam tu? Baru-baru ni yang Merdeka punya sekolah kan, pakai baju ikut tema lah, ikut tema Merdeka. Lepas tu ikut tema orang kampung, dia ikut tema yang cikgu bagi, dia buat lah. Maksudnya mak dia orang tu usahakan juga. Jadi puan yakin lah dengan dia punya perkembangan keupayaan dia untuk masuk. Seronok lah, walaupun menang ke tak menang, hantar lah. Jadi mereka berani mencuba lah kira. Okay, jadi soalan terakhir,
macam mana pemerhatian puan terhadap kita ambil yang contoh 5 tahun lah kan, lebih senang. Contoh kalau dia mendapat satu kejayaan ataupun satu kegagalan. Contoh kalau dia berjaya dalam satu pertandingan, apa reaksi dia yang puan boleh nampak. Kalau dia gagal dalam satu pertandingan, apa reaksi dia yang puan boleh nampak. Dia balik, dia macam seronok, dia tunjuk macam dia dapat sijil penghargaan dia kan, dia tunjuk ibu ni, cuba ibu baca ni apa, nama dia kan, menang ke apa, dia seronok, bangga lah dia. Walaupun dia tak jumpa mak dia lagi, jumpa ibu dia dulu. Dia cakap lah tu ini, dia dapat, dia menang ni, orang ni tak menang, dia menang. Kalau dia gagal dalam satu pertandingan tu? Biasalah dia buat buku masam je, tapi dia tak adalah marah-marah ke apa kan. Maksudnya dia kecewa lah, tapi dia tak adalah macam mementak semua. Dia cakap biarlah dia dapat buat, kalau yang tak dapat tak apalah, biarlah. Okey. Itu saja untuk temu ramah kali ini. Puan ada kata-kata terakhir? Ada. Okey. Terima kasih ucapkan kepada Puan Siti. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sama, bye. Hari ini saya akan menemu ramah seorang penjaga pertama, iaitu penjaga kanak-kanak yang berusia lingkungan 7 hingga 12 tahun. Bersama dengan saya, Puan Suryana binti Itnin. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Suryana binti Itnin, ibu kepada 3 orang anak yang berusia dalam lingkungan 10 hingga 18 tahun. Okey. Jadi saya akan tanyakan beberapa soalan pada Puan. Jadi anak Puan yang berumur 10 tahun adalah anak bongsu, betul? Okey. Jadi untuk soalan pertama, adakah Puan perasan sebarang perubahan ketara pada anak Puan seperti berat atau ketinggian baru-baru ini? Ya, ada. Yang anak bongsu tu berusia 10 tahun, nampak berubah sikit ketinggian dan berat badan bertambah. Jadi Puan perasan dia punya perubahan daripada segi ketinggian dan berat badan. Jadi dia seorang kanak-kanak lelaki, betul? Seorang kanak lelaki berusia 10 tahun. Jadi untuk tempoh daripada umur dia 7 hingga ke 10 tahun kini, apakah stamina yang Puan boleh lihat, macam stamina makin melonjak atau makin menurun tahap stamina dia? Kalau untuk aktiviti sukan, dia kira aktif dalam larian, bola sepak dan suka bergaul lah. Kira dia aktif bergaul dengan rakan-rakannya. Kalau bandingkan daripada dulu hingga 10 tahun, maksudnya kita bandingkan umur dia daripada 7 tahun ke 10 tahun, perkembangan dia adalah lebih baik lah. Maksudnya cara dia bergaul lebih baik. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tadi Puan ada cakap pasal tentang anak Puan ada masuk larian, masuk bola sepak, bergaul dan sebagainya. Jadi saya nak tahu dia punya tahap prestasi. Macam mana dia punya perkembangan, macam mana mula-mula dia boleh libatkan diri dalam aktiviti larian, bola sepak dan tahap prestasi dia. Dia boleh masuk sampailah Dia mula-mula dia ikut kawan. Lama-lama dia berminat lah untuk bermain bola sepak. Tapi dia memang minat lah. Dia memang minat bermain bola sepak, dan di sekolah setiap kali sukan dia akan menyertai acara larian, dan dia lariannya semakin meningkat lah dari tahun ke tahun lah, setiap kali sukan. Jadi Puan cakap dia anak Puan berumur 10 tahun. Jadi larian jarak larian yang anak Puan cakap, dia pernah menyertai larian 100 meter
4 kali 100. Ada 200 meter. 200 meter. Acara sukan nikah tu biasalah. Jadi soalan seterusnya, adakah sebab usia anak puan adalah 10 tahun. Jadi adakah anak puan suka mengendalikan tugasan-tugasan kecil seperti membina sesuatu daripada barang-barang terpakai, ataupun bermain blok, ataupun bermain alat muzik, bermain benda-benda kecil ke? Dia berminat dan dia suka mencipta barang-barang dari bahan terbuang. Dia seperti macam Kotak? Kotak. kotak. Okey, kotak. Dia cipta apa daripada kotak? Kotak tu macam dia cipta blok, dadu. Kayu? Kayu tu macam kayu tu dah dia buat mancing, pedang. Jadi aktiviti yang dilakukan ni ikut Kreativiti dia. Kreativiti dia. Maknanya dia berminat dan ikut kreativiti. Adakah orang panggil perkara ni dia ikut mood ataupun dia sentiasa konsisten? Dia secara konsisten lah. Maksudnya dia sentiasa main lah, Main tak lah, ada ikut mood. tak ada. Okey, seterusnya macam mana puan nak gambarkan interaksi anak puan dengan rakan sebaya? Seperti sedia maklum, anak puan bukan seorang pelajar lelaki berumur 10 tahun. Jadi saya boleh gambarkan dia pasti mempunyai ramai kawan. Jadi macam mana puan boleh gambarkan interaksi dia dan rakan-rakan dia? Maksudnya cara dia berkawan-kawan, cara dia cari kawan ke macam dia biasa dia mencari kawan, bermain-main bersama. Lepas tu kadang-kadang kawan dia yang mencari dia untuk main bersama-sama lah. Setiap petang tu kadang-kadang dia ajak bermain di padang, bola sepak. jadi cara dia dapat kawan tu daripada sekolah ke ataupun ada aktiviti-aktiviti khusus dari rakan sekolah yang duduk berdekatan dengan rumah kami, dan ada yang dari kawan sekolah. Okey, faham. Seterusnya, sejauh manakah tahap keyakinan puan terhadap keupayaan anak puan? Maksudnya macam contoh dia sedang cuba perkara baru, apakah tahap keyakinan? Maksudnya puan yakin tak dengan dia untuk cuba benda baru tu? Ya, saya yakin dia boleh buat. Okay, puan Sebab ada menampakkan dia punya minat dia terhadap satu perkara yang dia buat. Jadi puan boleh gambarkan dia sebagai seorang yang konsisten dengan apa yang dia minat, rajin lah dengan apa yang dia minat. Okay. Jadi kalau soalan seterusnya, macam mana puan boleh nampak reaksi dia terhadap kegagalan atau kejayaan? Contoh yang pertama sekali, kalau dia menang atau mendapat nombor 1 ke, dapat apa-apa ke, macam mana reaksi dia? Seterusnya, kalau dia gagal, contoh kalah dalam larian ke, kalah dalam bola sepak, macam mana reaksi dia yang puan boleh nampak? Kalau dia menang, dia gembira dan dia cakap dia akan cuba lagi yang terbaik masa akan datang. Kalau dia gagal, dia kelihatan sedih, tapi cuba pujuk diri dia untuk teruskan usaha lagi lebih baik lagi untuk di masa akan datang. Okey, seterusnya, kalau anak puan menghadapi suatu masalah, macam mana puan boleh lihat cara dia atasi masalah tersebut? Contoh masalah saya boleh gambarkan, mungkin dia ada kesulitan dalam untuk memahami satu teks di sekolah dia. Macam mana puan lihat cara dia untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dia usaha untuk bertanyakan kepada saya. Ibunya, kalau saya tak dapat menyelesaikannya, dia cuba untuk
suruh saya bertanyakan kepada cikgunya di grup WhatsApp. Maksudnya Nak Puan ada ikhtiar inisiatif lain untuk cari sesuatu benda sains. Jadi seterusnya macam mana anak puan menunjukkan satu pemikiran logik dalam sesuatu aktiviti harian dia. Contoh yang saya boleh gambarkan, mungkin dia tertinggal bola sepak di luar buat pada malam semalam, kemudian basah. Lepas tu pemikiran yang logik dia dapat tahu benda tu dah basah. Kemudian dia macam okey, lepas ni saya tidak akan letak lagi benda tu kat luar. Dia akan, jadi selepas pada kejadian itu dia akan terus sentiasa pada rumah lah, kerana dia faham perkara itu terjadi dan itu adalah pemikiran logik dia. Jadi puan boleh gambarkan satu situasi. Basikal dia lah, dia selalu letak di luar lah. Kalau dia terlupa, dia cepat-cepat ingat untuk simpan basikal dia dalam rumah. Okey. Apakah kaedah yang diberikan oleh anak puan untuk dia mempelajari perkara baru? Contohnya kalau nak cari sesuatu perkara tu, dia baca buku ke, dia cari sesuatu topik dalam internet ke, macam mana? Buat eksperimen ke? Dia akan bertanya pada kakak dia atau abang dia, ataupun dia akan rujuk dalam buku sekolah lah. Kalau kadang-kadang sekarang kan zaman IT kan, teknologi, dia rujuk pada inilah Google ke, yang dia boleh, yang mana yang dia boleh letak pengetahuan dia untuk dirujuk kepada tempat yang sepatutnya. Jadi dia ada kemahiran untuk menggunakan teknologi lah. Okey, itu sahaja temu ramah kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Suriana kerana sudi menerima saya untuk menemu beliau pada hari ini. Jadi Puan ada kata-kata terakhir? Terima kasih kerana menemu ramah saya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.